salam alaika ya Habib. Suasana penuh syahdu dan keberkatan menyelimuti Majlis Khatam Al-Quran dan penutupan program Ihya Ramadan yang berlangsung di Dewan Lestari SK Intan Perdana pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aisyah Dania Dan saya Nurhana Humaira melaporkan untuk Impers TV PSS SK Intan Perdana dalam Majlis Khatam Tadarus dan penutupan Ihya Ramadan 1447 Hijrah bersamaan 2026 Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna. Majlis dimulakan dengan bacaan doa sebelum diteruskan dengan acara kemuncak iaitu Khatam Al-Quran oleh para peserta yang terdiri daripada kalangan murid Impers. Menurut Encik Abdul Nasir bin Ahmad Idris, Guru Besar SK Intan Perdana, program Ihya Ramadan ini berjaya mencapai objektifnya dalam membentuk sasiah dan meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran dalam kalangan peserta. على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا. Program yang dijalankan sepanjang bulan Ramadan di SK Intan Perdana bertujuan menyemarakkan penghayatan terhadap Al-Quran serta mengisi bulan mulia dengan pelbagai aktiviti kerohanian seperti Tadarus Al-Quran yang melibatkan guru dan murid pada setiap pagi. Seterusnya, suntikan hati yang disampaikan oleh skuad dakwah. Majlis pelancaran Ihya Ramadan yang telah disempurnakan oleh barisan pentadbir dan pertandingan yang menarik antaranya pertandingan mewarna, pertandingan dai syilik, pertandingan azan, pertandingan tilawah, hafazan dan pertandingan tulisan khat. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Diharapkan amalan membaca Al-Quran ini tidak terhenti setakat Ramadan sahaja. Sebaliknya diteruskan dalam kehidupan seharian. Secara keseluruhannya, penganjuran Majlis Khatam Al-Quran dan penutupan Ihya Ramadan ini diharapkan dapat memperkukuh ukhuwah serta menyemai nilai keinsafan dan ketakwaan dalam kalangan semua yang hadir. Saya Aisyah Dania Dan saya Nurhana Humaira melaporkan dari Dewan Legasi untuk Impers TV PSS SK Intan Perdana. Bye. كلام ربنا على نور المصطفى كلام